Alright guys, selamat pagi. Hari ini kita sarapan di kedai 7 pagi di Pasar Tani Permas Jaya. Okey, kita makan capati je. Okey, ni satu set. Kalau satu set macam gini, 2 capati dengan dia punya kuah, RM12 lah. Okey, ni capati dia. Lembut, terasa, tapi macam kurang rasa dal tak ada rasa betul-betul dal macam Bai buat. Kalau tu selalu makan puan-puan 3 keping lah. Yep. Okay, sebab perjalanan kita jauh kan hari ni kan, tak boleh makan banyak, dia rugi. Guys, sekarang kita ada di Rahmat ikan siakap goreng ni. Okey, ni kita punya makan tengah hari. Okey, telur, udang setengah dengan dia punya specialty siakap goreng. Okey, kita dah cicah dengan ni. Ni, alright. Tadi dah nampak dia punya harga kan. Okey, pemandangannya pun best. Okey no, pas. Alright, bismillah. Jemput makan semua. Okay, dah. I think the last time kita datang sini was like macam kalau dengan Ijam bermakna dah 4-5 years ago lah. 4-5 tahun. Dan baru je makan kat kampung-kampung makan simple-simple macam gini je. Jangan macam seafood tengah hari kan. Oh, dah sama dah. Sedap. Tak payah banyak lauk. Pening. Makan gini macam ikan cakap macam gini dah. Dah sedap. Kena dia punya kicap. Kicap. Nak datang kena datang dalam time ni jam. Kalau lambat penuh orang. Jangan datang during lunch time lah. Jangan datang during lunch time. Ribut. Boleh datang lunch time tapi kena buat reservation. Alright guys, tadi kita dah habis makan. Sekarang orang dah start datang ni. Dah sedap. Alright, kenyang sikit sekarang. Dah senang hati. Okay. Berapa tadi kena lo? 86. Kan abang dah cakap, I can guess the price already. Ya. Alright, puas hati makan kenyang. Alright guys, kita berhenti sekejap tepi jalan ni. Kita makan durian. Durian tepi jalan. Alright. Dah lama tak buat kerja yang macam gini, makan durian tepi jalan. Tadi semua berapa? RM34 aja. Okey, kalau siapa pergi mengala ke Rahmat ikan siakap kan, Kampung Pasir Putih, jangan lupa berhenti kat kedai ni. Ini baru turun ni. Dia punya luar yang masih melekat lagi.
Kalau dulu-dulu no cakap jangan jealous. Okay, ni kita try dia punya laksa dia. Beli satu aja, dah tak boleh makan lagi lah. Tadi dah makan banyak, dah kekenyangan sikit. Oh, tapi since dah okay, dia punya speciality kat sini laksa Johor dengan nasi berani. Nasi berani dia nampak pakai kukus tu. Nasi berani kukus. Ini first time kita datang di sini lah, kita try aja.